dapat lauk emas. Kita tampilkan kabaret dipimpin oleh Umi Imas. يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Selamat pagi, cikgu. Boleh tahan. Hyper. Selamat pagi, murid-murid. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab? Tak suka. Tak sukanya. Tak suka juga. Susah. Mana ada susah? Siapa kata susah? Saya. Bahasa Arab merupakan bahasa yang mudah dipelajari. Sahlun jiddan. Sahlun jiddan. Nah, mari ikut cikgu belajar tentang anggota badan. Kawan-kawan di studio boleh ikut juga. Ainun, Ainun. mata, Mata. uzunun, Uzunun. telinga, Telinga. anfun, Anfun. hidung, Hidung. hidung sinilah. Khadun, Khadun. pipi, Melina aku putih IQ jenis. Wah. wujud, khadun, Khadun. pipi, Pipi. Huwahumahum. Iyahumahunna anta antuma antum. Anti antuma antunna ana nahnu. Sahlun jiddan. Cikgu, cikgu, cikgu. Kenapa? Saya nak uku. Kalau nak cuba kamu sebut dalam bahasa Arab. Mari ikut cikgu. Ismahli, Ismahli. bil khuruj, Bil khuruj. ilal mirhat. Ilal mirhab. Cuba kamu sebut. Ismahli. Bil khuruj. Ilal mirhab. Sudah, cikgu. Cepatnya. Ayyuhal a'izza, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat indah kerana ia merupakan lughatul Quran, bahasa Al-Quran, wa lughatul jannah, bahasa syurga, wa lughatul li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahasa bagi nabi kita. Oleh itu, hayya nata'allam al-lughatal arabiyyah. Ila liqa ma'as-salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu najah. Mumtaz.